Okey, akhirnya Modenas dia keluarkan dia punya super moped. Ini adalah model yang dinanti-nantikan. Lama juga kita tunggu model ni kan, tapi sekarang dia dah keluar. Kalau dibandingkan harga-harga dia dengan kompetitor dia lain tu, ini dikira murah. Dan dia ada features-features yang tak ada dekat kompetitor dia yang lain. Kita tak nak cakap detail pasal motosikal ni, kita nak apa pendapat Ginam pasal motor ni. Kalau kita tengok design prototype dia itu tu memang dia letak camouflage tu, kita tak nampak keseluruhan design motosikal ni. Kalau pada bahagian belakang ni favourite saya. Kalau kita tengok dia daripada tepi, memang dia ada nampak design language daripada Kawasaki tu. Macam daripada Ninja Family punya design language kalau kita tengok kat bahagian belakang ni lah. Dan daripada bahagian depan dia itu ada keluar image AI saya tak pasti page mana yang buat. Tapi yang itu dia design dia lain sikit. Yang ini design dia memang lagi lawa lah. Dia macam ada macam part aftermarket, apa dia panggil ni. Personally saya suka lah design lampu depan dia ni. Agak melampau tak kalau saya cakap yang ni antara yang paling lawa. Tapi itu biasalah, subjektif. Ada orang suka, ada orang tak suka. Bagi saya ni memang lawa. Okey, kalau kita tengok dia punya design rim ni, dia memang unik. Dia tak ada similar dengan model-model kat luar sana tu. Kita tengok dia macam nak kata bunga lawang, tak bunga lawang. Nak kata macam, kalau bagi saya dia nampak macam Manchester ni punya wheels. Tapi yang ni lebih banyak spoke. Okey, design dia keseluruhan hampir perfect lah bagi saya. Cuma ada satu yang saya tak berkenan sangat. Dia punya kawasan ni dia nampak kosong sikit. Tapi mungkin nanti adalah keluar dia punya aftermarket parts untuk mengisi kekosongan kat sini nanti. Dengan tanda harga yang ditawarkan ni, berbalik ke tak pembelian ni memang berbalik. Kalau bukan kita, siapa lagi nak support jenama tempatan? Rekaan ciptaan pun daripada anak tempatan juga. Support jenama buatan Malaysia. Dan bukan full test ride review daripada Ginam.